Kalau korang seorang financial advisor, tak kira lah prodeng takaful ke, emas ke, unit trust ke, hartanah ke, korang kena elakkan 6 perkara ni. Okey, aku nak start dengan benda yang ramai orang buat, termasuk aku dulu. Bila jumpa prospek, baru salam, baru duduk, tangan dah capai brosur, macam ada auto mode dalam badan. Dan kat sinilah ramai financial advisor buat satu silap besar bila jumpa prospek. Masalah dia simple je. Kita terus jual dulu sebelum faham kehidupan prospek. Prospek tu bukan tak nak beli, dia cuma tengah fikir, aku ni sebenarnya perlu ke tak? Aku ni mampu ke? Apa masalah aku sebenarnya? Tapi soalan tu kita tak sempat jawab sebab kita dah laju masuk produk. Okey, korang kena tengok video ni sampai habis sebab saya akan tunjukkan cara untuk dapatkan e-book percuma, teknik rahsia marketing bijak khas untuk financial advisor. Kalau korang tengok video ni sampai habis. Kesilapan pertama, terus jual produk, bukan faham kehidupan prospek. Alright, silap pertama kita, yang ni paling biasa. Runding, terus fokus produk. Bagi medical card, bagi emas, bagi property, bagi investment unit trust. Semua benda kita explain ni elok, siap tunjuk benefit, siap tunjuk best plan. Tapi realitinya, bila prospek belum rasa ni pasal aku, produk paling cantik pun dia anggap macam iklan. Itulah yang kita mula nampak prospek mula defensif, tangan pangkah, muka makin ketat, mata dah tak engage. Ingat ya, prospek tak beli sebab produk semata-mata. Prospek beli bila dia rasa difahami, bila dia rasa perunding tu masuk cerita hidup dia, barulah trust tu mula hidup. Kesilapan kedua, tak bina konteks kewangan. Okey, sekarang silap kedua kita. Ini yang ramai tak sedar. Ramai perunding ataupun advisor tak bina konteks kewangan sebenar prospek mereka. Kita tak bantu dia nampak peta hidup kewangan dia. Duit masuk tiap bulan, tapi duit keluar macam bocor. Komitmen bertimbun, hutang berselerak, simpanan entah ada ke tak. Prospek sendiri pun tak nampak gambar besar. Apa yang prospek rasa? Oh, sesaknya. Lepas tu apa jadi? Advisor pula terus lompat ke solusi. Okay, you ambil plan ni. Okay, you tambah protection ni. Okay, you allocate duit sini. Tapi prospek belum nampak masalah dia dengan jelas. Jadi bila kita bagi solusi yang nampak macam mana wow sekalipun, diorang tak akan rasa wow. Dia nampak benda tu adalah jualan. Dan nanti hujung-hujung keluar ayat legend. Nanti saya fikir dulu ya, bukan sebab dia benci kau, bukan sebab dia tak mampu, kadang bukan sebab dia tak minat pun, tapi sebab dia masih blur. Dia belum nampak kenapa benda ni penting untuk hidup dia sekarang. Dan kita tak bagi dia momen tu. Kesilapan ketiga, guna bahasa industri, bukan bahasa prospek. Ni silap ketiga ni yang paling ramai buat. Jumpa prospek, terus keluar ayat pelik-pelik. ROI lah, rider lah, location lah, quotation lah, volatility lah, waiver lah, lock-in period lah, fund performance lah, DSR, premium, quotation, spread. Advisor shock, faham sendiri. Prospek pula angguk je. Hakikatnya prospek tak hidup dengan ROI semua tu. Dia hidup dengan bil elektrik, loan kereta, duit sekolah anak, walaupun dia T20 sekalipun. Tapi kau cerita bahasa industri yang advisor je faham, dia pula tengah fikir macam mana nak survive hujung bulan. Kesilapan keempat, kejar close, abaikan trust. Silap keempat pula, baru 30 minit jumpa dah hulu kontrak suruh sign. Konon nak cepat close. Masalahnya guys, close tanpa trust ni tak panjang umur. Hari ni sign, esok senyap.
Tak lama lepas tu polisi lapse, deal cancel, prospek hilang macam tu je. Sebelum tu guys, sila like dan subscribe sebab banyak lagi konten berkaitan matematik kewangan yang akan saya share. Kesilapan kelima, tiada alat visual untuk prospek faham. Silap kelima ni pun sama. Advisor cakap panjang lebar, tapi semua dalam kepala dia je. Prospek dengar tapi blur. Prospek ni, bila dia tak nampak gambaran kewangan dia sendiri, semua tinggal angan-angan. Manusia ni bukan tak nak buat keputusan, dia cuma tak nampak arah je. Namun, bila kau tunjuk aliran sebenar kewangan dia, contoh boleh je guna apps My Financial Blueprint ni, waktu tu lah baru prospek nampak dengan mata sendiri. Masa tu lah prospek angguk sebab dia dah boleh faham flow kewangan dia. Kesilapan keenam, advisor tak nampak diri sebagai advisor. Ni silap yang ramai tak sedar. Bila jumpa prospek, kita masuk mode sales. Dalam kepala cuma satu benda je. Macam mana nak close hari ni? Tapi realitinya, prospek bukan cari orang yang menjual. Dia cari orang yang boleh guide dia, orang yang boleh tolong susun hidup kewangan dia, bukan tekan dia buat keputusan cepat. Jadi bila kita terus jual, terus close, selalunya ending dia sama je. Cancel, lapse, atau senyap terus lepas sign. Itulah rumusan dia. Sepatutnya flow yang betul, kita kena faham hidup prospek, bina konteks kewangan mereka dan cari solusi. Bukan sebab prospek kedekut, bukan sebab dia tak faham nilai, tapi sebab kita lompat fasa, tak faham hidup dia, terus bagi solusi. Kalau korang nak bina konteks kewangan prospek dengan cepat, korang tak perlu sembang panjang lebar pun sebenarnya. Guna je apps digital My Financial Blueprint ni. Apps digital ni, advisor cuma isi data je. Isilah income, expenses, komitmen, simpanan dan sebagainya. Terus nampak aliran duit, terus nampak masalah sebenar. Prospek pun faham kewangan dia sendiri. Bukan susah-susah kita nak paksa diorang fahamkan. Persoalannya sekarang, apps My Financial Blueprint tu apa? Dan macam mana advisor patut guna apps ni dengan betul? Jangan risau guys, semua tu kita breakdown step by step dalam workshop Mastering T20 Prospect. Kalau korang nak naikkan kualiti prospek dan biar prospek yang buat keputusan sendiri tanpa dipaksa, boleh baca info workshop ni. Link ada di description. Jap, nanti dulu guys. Jangan lupa claim ebook percuma. Link yang sama di description akan dihantar melalui email atau WhatsApp. Okay, bye. Jumpa lagi.